Pengambilan TLDM dah buka untuk lelaki dan perempuan bagi tahun 2026. Jom kami share cara mohon save video ni untuk rujukan. Sebelum tu, pastikan anda warga negara Malaysia berumur 18 hingga tak lebih 25 tahun pada 23 Disember 2026, lepasan SPM dan SVM, lepasan diploma kejuruteraan untuk lelaki sahaja, belum pernah berkahwin dan bebas kes jenayah atau dadah juvana. Aktif co-curriculum, cemerlang bersukan, boleh berenang dan pernah jadi atlet wakil negeri atau negara. Anda akan diberikan keutamaan. Jadi, pastikan anda sihat tubuh badan, tak pakai spek atau contact lens dan tak rabun warna. Cuba cek sekali syarat minimum fizikal ni. Lepas tak? Pause untuk tengok lama sikit. Kalau lepas, boleh mohon online dekat www.navy.mil.my. Tekan menu perkhidmatan, klik pengambilan prajurit muda TLDM siri 23226, baca maklumat penuh pengambilan dan scan QR ni untuk akses borang permohonan. Isi borang dengan lengkap dan betul. Cepat mohon sebab permohonan buka hingga 21 Jun 2026 je tau. Anda akan dapat result berjaya atau gagal melalui email pada bulan Julai 2026. Share info ni dekat kenalan yang nak join TLDM, okey? Di Central Explain, jangan lupa follow.